Kenapa bahu saya sakit? Ini adalah masalah paling biasa yang sering ditanya di klinik saya. Punca paling biasa pertama untuk sakit bahu, kecederaan rotator cuff. Ini berlaku apabila seseorang terjatuh dan mencederakan bahu mereka atau seseorang yang terlibat secara berulang dalam aktiviti yang berat untuk bahu seperti gym, berenang atau kriket. Punca kedua paling biasa adalah bahu beku. Ini berlaku pada pesakit diabetes dan mereka yang mempunyai masalah tiroid, dan ini melibatkan peningkatan kesakitan dan kekakuan bahu yang mengehadkan aktiviti harian mereka. Punca ketiga paling biasa adalah artritis, dan ini lebih kerap berlaku pada orang yang lebih tua, muncul sebagai kesakitan yang membosankan, membangunkan mereka pada waktu malam dan mengehadkan aktiviti harian seperti mandi atau membuka dan menutup butang serta menggunakan tandas. Punca ketiga paling biasa adalah ketidakstabilan, dan ketidakstabilan sangat khusus untuk orang yang terlibat dalam aktiviti sukan dan terdapat rawatan berkesan yang tersedia. Jadi sila berunding dengan pakar bahu untuk masalah ini. Terima kasih banyak.